Jom tengok soalan ni. Soalan ini dari Selangor 2024, set 1 kertas 2 soalan 6. So, tajuk dia pengamiran. So, ini diberi fungsi kejuruan suatu lengkung ialah ni. Lengkung tu melalui titik ini, dia minta kami cari persamaan lengkung itu. Persamaan okay. So, macam mana kami buat? So, fungsi kejuruan bermaksud adalah 2s. So, bermaksud ini. Okay. So, untuk memudahkan kami, so saya tulis kembang lah. So, sama dengan x square plus 4 plus 4 per x square. Okay. So, sini saya mau kami lah. So, bermaksud y sama dengan x kuasa 3 per 3 tambah 4x minus 4 per x plus c. So, kami ganti dengan titik yang diberi itu satu-satu. So, bermaksud 1 sama dengan 1 per 3, 1 power 3 plus 4, 1 minus 4 per 1 plus c. So, C kami akan dapat 2 per 3. So, bermaksud Y sama dengan 1 per 3 X power 3 plus 4X minus 4 per X plus 2 per 3. B tu. So, Raja menunjukkan suatu lengkung ini dan selesai kali lulus ini bersilang pada titik A, titik B, dan kerana titik B terletak pada paksi X, pada paksi Y dan titik C ini titik C ada, dia tak menghiraukan titik ni, tapi ni tak guna lah. Okay. So, dia minta kami cari luas rantau prolek. Okay. So, titik ni terus ada. So, negeri 7 ni. Okay. So, B tu. Titik B tu terletak pada paksi Y. So, kami guna ni lah. Okay. So, bermaksud apabila X sama sifar, Y sama 3. So, bermaksud B ialah 0 and 3. Okay. So, bermaksud sini kami boleh guna trapezium ini. This trapezium. Okay. So, kami tolak luas di bawah lengkung. Okay. So, luas kawasan prolek sama dengan trapezium. Okay. 1 per 2. 3 plus 7. Tinggi 2. Okay. Tolak ni. Dia kami dari berapa? Negeri 2 ke 0. Untuk persamaan lengkung yang ini. Iaitu negeri x cube tolak x square plus 3. This one is dx. So, di sini kami akan tepat 10 tolak sini kami. Negatif x square x power 4 per 4 tolak x cube per 3 plus 3x. Sini 0, negatif 2. So, sama juga sini langkah penggantian kamu mesti mau tulis lah. So, sini saya tak tulis lah. Okay. So, this one will get 0 minus negative 22 per 3. So, overall kamu akan dapat 8 per 3 unit square.